Dah saat-saat akhir. Besok dah malam raya. Hari ni sibuk pula dia nak pergi cari pokok. Tak pasal-pasal. Dah tak ada kerja lain pula nak cari pokok. Cik, pokok apa mah? Pokok yang boleh menenangkan jiwa dan raga saya. Takkan nak pakai bonsai. Oh, susah lah. Member kat sana santai bukan main santai lagi kawan. Oh, benar. Ada lagi tu. Ada lagi dua. Yang ni tinggi pula. Letak sini pula kot. Muat kot. Alamak. Ada kasut. Boleh. Taruh depan ke belakang pun boleh. Tak muat Tak muat. Nanti serabut. Saya nak bawa kereta pun susah. Awak buka bonet sekejap tengok. Saya rasa muat lah. Tak pasal-pasal pening. Pasal pokok pula. Tak. Bukan belakang tu. Taruh sebelah dia tengok. Ini orang mau senang-senang saya jalan mana boleh. Macam tadi lah. Masuk depan baring belakang. Boleh. Kasih dia sikit susah lah. Ni ada pokok buluh sebelum ni. Dah dikosongkan dah. Dia kalau tanam pokok buluh ni sampai atas bumbung tu lah. Ni turunkan. Cat ada kat dalam tu. Ca, kereta kena alih Ca. Oi, awak jangan jadi bos sangat. Masuk dalam. Masuk. Muka dia. Ca, motor taruh situ. Kereta alih tempat lain. Kereta depan tu pun alih tempat lain. Biar kosong depan ni nak bawa kerja senang. Boleh bang. Cepat. Rezeki pula jumpa. Cepat. Okey bang. Selamat Okay, berbuka bang nanti. Selamat berbuka. Baik. Terima kasih. Sama bang. Baik. Ni pun dah habis ni. Clearkan dulu. Kasih putih. Apa yang keladi ni? Cabut sendiri. Tinggal letak pasir. Ini ada ni. Kita boleh letak satu. Pokok buluh, dia kalau keringan sampai rumah sebelah, kacau rumah orang. Dua, tiga kucing berlari. Mana nak sama dengan si kucing belang? Ow! Hey! Ini baru pakai inai raya. Saya baru pakai inai raya, Papa. Hendaknya Papa, kita dah ada pot OOTD baru kan kat sini. Sayur. Ada beli tak? Tak ada kan? Beli lah. Hati ini makin sayur. Selesai. Goyang-goyang sikit je benda tu. Siap. Hey, ucapkan selamat hari raya dulu. Kemudian baru datang jodoh baru. Jali awak pula cepat. Malu lah. Malu.